So ini memang waterproof. So bahagian tepi ni tak akan basah, dan juga bahagian bawah kereta kita tak basah. Okay, kita tengok belah sana pula. 3D Max awesome. So aku tugaskan Raid untuk pasangkan. First kali kita kena keluarkan ni. Okay, kita keluarkan yang lama ni. Kita keluarkan pelapik lama, kita ganti dengan pelapik 3D Max. Okay, ni originalnya. Originalnya dia ada selak ni. Okay, kita keluarkan. Kita pusingkan selak ni. Okay, kita keluarkan. Ni original, keluarkan. Okay. Dia ada punat. Punat ni kita masukkan. Wow, eksklusif guys. So ni memang model premium.